Oh cucu atuk, kau tengah cari jalan pintas ke? Nak cepat kaya, nak cepat berjaya, nak semua benda instan. Sebab tu kau rasa penat. Sebab kau asyik tengok puncak, tapi kau tak tengok kat mana kau pijak sekarang. Memanjat ni bukan pasal siapa paling laju sampai atas, tapi pasal siapa yang paling sabar cari grip yang betul. Kalau kau gelojoh, kau akan terlepas pandang lubang yang boleh buat kau jatuh. Fokus satu langkah demi satu langkah. Jalan pintas tu selalunya jalan paling licin. Ramai orang jatuh kat situ sebab nak cepat. Nikmati setiap hold yang kau dapat. Biar lambat, asalkan setiap langkah kau tu kukuh dan benar. Bila kau dah sampai puncak nanti, kau akan sedar yang buat kau kuat bukan puncaknya. Jangan kejar cepat, kejarlah berkat. Sabar itu sebahagian dari kekuatan. Ingat pesan atuk sayang ni.